Tembus JR Pass ni sebab besok dah pergi ke tempat agak jauh sikit lah. Right. Alright. Ini tak pakai apa ni, ikut kakak kita pakai ni je. Okay, good morning, selamat pagi. Ini cuaca cantik, Sultan Kaku Tower. Hari ni kita nak air saya lah. Nak pergi ke Amano Hashidate. Lebih kurang dalam 3 jam lebih juga di sini perjalanan dia. Okay, yang terjauh Taman Train pun saya terpaksa pakai Kansai White Pass 300 lebih tu. Pergi balik 4 kilo balik, pergi balik pun dah 10,000 yen. Tak pergi airport, balik airport so dia pakai. Ok lah, balik beli Kansai Petrol Pass tu lah. Betul, kalau nak pergi sana juga pening, kena buang itinerary dia macam. Alright, kita masih lagi di area Shinseikai. Reservation seat, patutnya saya kena buat reservation seat tu apa nama ni, train ni, tapi esok saya masuk juga. Esok saya tunggu dekat lorong tu, penat pula tunggu kan, sampai jauh perjalanan ni. Sebentar tak ada orang tu, duduk je lah dulu. Tu pula hari ni hari Ahad, hari Minggu Okey. Ni hari Sabtu. Dia balik semalam kan, yalah lupa lah. Ini 1 jam 40 minit dalam train ni. Jauh benda ni. This is the Konotori number 1 limited express bound for Kinosaki Onsen. To board this train, a limited express ticket is required, in addition to the basic fare ticket.
Dan train ni kena booking seat sebenarnya, tapi konduktor dia punya bot, dia punya driver dia bagi saya naik, dekat naik dia suruh tunggu dekat kawasan body apa, dekat border antara train tu. Maknanya dia tak bagi saya duduk sebenarnya. Takkan dah 2 jam lebih, 2 jam lebih tak berdiri pula kan. Sampai kat ni Fukushima. Kami Kawaguchi ke Kawaguchi kami Kawaguchi. Ni wait untuk train 959. Kita tunggu ni, kalau tidak terlepas ni pukul 11 lebih tadi. Tapi kabus oh. Oh yo. Tiket tadi tu boleh nampak, boleh cover sini. Oh tu dah track nombor tu. Dekat Amano Hashidate. Okay, matahari dah ada. Nanti kita kabus hilang. Kau pendek train dia. Tantetsu. Satu train ni. Oh ni. Kontak je. Boleh lah. Kontak je train ni. Okay tak? View. Maki session. Maki. Memang kena maki kan ni. Dia pendek je train dia. Satu gerabak je. Untuk kampung sebarangan nak bagi laluan. Lama-lama abang ni. Ni siap ada kena minum-minum je. Special train kot. Menikmati pemandangan. Media kotor. Stesen Miyazu. Kita tunggu train 11 kat sini. Train ni simple je, pendek. Satu je, satu gerabak je. Tantetsu yang ni lah, gerabak. Simple je. Lepas tu dia tukar drive kat sana lah. Tadi dia kat sana kan. Dia tukar terbalik drive sini pula. Okay, tunggu 11 21. Macam tu ujung Osaka ni apa, Kyoto ni. Ketok je train dia. Dia memang style sini semua satu gerabak je. Kitakinki Tengku Railway. Ininya train dia gunakan enjin tak, pasal ada asap. Enjin lokomotif tu. Satu lagi sampai. Oh, siapa kotak je. Amino
Amino nama train. Tatexu. Penuh juga sampai minggu kot. Okay, dah sampai kat Amano Hashidate. Train ni pergi ke Amino. Kita sekarang kat Amano. Amano Viewland. Tiga. Balik kasut tanggal tak. Pas ni laku bestnya. Pas tiket tali kasut dulu. Tari. Kita jalan kaki lebih kurang 400 meter sampai ke chairlift ni. Tujuan kita tahun ni kita nak naik ke chairlift tu lah. Amano Hashidate chairlift ni. Sorry. Orang semua pun nak pergi sana kat sana. Okay. Sana luar bandar. Ini Kyoto ni. Buka pintu. Nampak. Oh, buka pintu tu. Okay, jalan kaki. Sampai. Oh, ni dia rumah Atuk ramai orang. Gatuh. Silap sikit lah pilih hari ni. Hari Minggu tu lupa hari Minggu. So ramai orang. Lupa masa menunggu 50 minit. Boleh lah. Dah 3 jam sampai 4 jam kat sini. Dah 50 minit sudah hal. Lupa lagi dia hal. Naik chairlift. Sekarang ni harga dia 1000 yen untuk dewasa, 500 yen untuk anak-anak. Dah naik harga dah. Lebih harga baru. Okay. Dia kata saya 1% chairlift. Tiket dia. Ini dia chairlift. Kita naik atas. Kita tengok macam mana keadaannya. Oh, tu dia. Dia pusing. Pusing macam tu je. Oh man. Tinggi lah. Tu bak kursi tu. Dia pergi balik. Pemegang tunggal. Right. Dah turun lagi 30 minit di sini. Semua berlenggang seorang besar. Tak ada standby makanan lah. Takut macam ada makanan halal kan. Kursi dia nampak ni. Tak adalah je bawah dia rata landai atas tu kan. Nanti kita tengok macam okey. Jauh juga semata-mata datang sini pasal nak tengok view ni memang. 3 jam setengah naik train. Balik nanti 3 jam setengah lagi. 7 jam kau. Tambang dia lagi. Pas nak beli, kita paksa beli pas yang 300 lebih tu. Everland Korea tu lah. Cuba dia ni agak. Ada safety belt tak apa, dia selamat macam tu kot. Sebab dia just hanya jalan kaki, boleh jalan kaki kat atas tu. Dia tak seriau kot, okey je kot. Ready. Tengok saya. Okey, kita naik benda ni memang tak ada safety apa-apa, tak apa. Tapi tak apa, tak jauh. Ni je kaki je. Boleh jalan kaki lah. Okey lah, macam ni. Sini lah. Right. Untuk naik ni 1000 yen. Nak datang sini 3 jam setengah perjalanan dari Shimamiya lah. Okey, tak nak kaki ni. Nampak ni. Betul nampak ni. Tadi tak risau, tak gayat pun. Okey.
3 jam setengah datang, 3 jam setengah pergi. Lepas tu naik train kat sini lagi. Apa modal? Jangan cerita lah. Jadi 2, satu lagi naik tram. Tram ni sama boleh ambil atas. Okey lah, pandai lah dia buat ni. Saya kerjakan. Kita tengok view kat atas nanti ting ting ting. Santai. Boleh jalan kaki. Kalau larat. Okay, semua relax je. Jangan goyang-goyang. Tinggi sana sikit. Turun balik. Hai. View pun cantik. Bunyi macam orang mercun tu. Asal orang tu punya kereta bunyi apa? Dia kereta bunyi. Hai. Nampak tu. Tu dia view dia. Nampak. Balik nanti kita nampak benda belakang kan. Tu dia. Mata saya silau. Sampai atas lah. Dekat dah. Sudah. Oh, subhanallah. Cantik. Lama datang Jepun, baru first time datang sini. Okey. Bila tengok ada view pun dia. Hongak juga mendaki ni. Dia burung helang. Cantik. Semenanjung tu. Kalau snow ni semua snow ni. Okey, kalau nak kayu basikalnya 400 yen je. Tu. Sing very few pada. Kita sana tambah Kovac bukan Covid tau, Kovac. Tu dia. Maggie. Panggil tiup. Baik, time masih panas. Okay, untuk datang sini agak jauh, 3 jam setengah. Dekat 4 jam perjalanan, pergi balik dah 8 jam. Lepas tu duduk atas ni setengah jam pun rasa macam biasa-biasa je kan. Tambang train, kalau kita pakai ikut kakak tu, kita pakai cash kan, dia lebih kurang dalam 12,000 lah. 12,000 ke 13,000 yen. Naik atas 1,000 yen. Macam tak berbaloi saja datang backpacker boleh lah. Kalau nak bawa group pun fikir banyak kali macam tak berbaloi je. Cuma view yang semenanjung je lah. Nampak cantik kan. Lain so kot bagi saya. Sebab ini pun dah Kyoto yang sebelah sana lah. Laut yang sebelah sana je. Fikir juga banyak kali lah. Di atas ni dia banyak macam amusement park lah. Okay, mainan bla semua untuk kanak-kanak riang dan gembira bersama Dettol. Kena mana Dettol lah. Okay, buat sampah lu ke Maggie. Asal kenyang. Tandas tu. Turun balik bawah. Viewpoint di atas ni. Ni kalau buat trip Osaka 2.0 Han yang dah pernah pergi first trip Osaka boleh lah naik sini. Sama kan ni. Ni exit only. Ni entrance dia. Going up only. Tak boleh ke sana. Okay. Gaya juga.
No shaking je, danger. Tak shaking pun, tapi jantung yang shaking. Mongah dia patah. Dia pergi bawah dia. Wah, subhanallah, cantik lah. Okay, lepas kita menikmati pemandangan ni, special ni. Siapa nak jalan sekali lagi, tak boleh bagi pusing balik. Dia kena setui. Cilokok tu anjing pula di sini. Oh, nak stop kejap. Anjing lah dia. Sisi anjing itu hal. Itu bawah. Itu dia, view dia. Dia macam ni je lah view dia. Nikmati pemandangan malam kita. Kalau snow, winter, bawah ni semua snow lah. Sebab tempat ni terima snow tinggi jugalah. Tengok kan sana pun ada cable car juga tu. Nampak tu. Dia naik ke atas. Mana dari kiri kanan ada dua side ni. Nampak tu ada. Alright, time to go home. Go back to Osaka. 4 jam. Dah gelap ni yang. Tak ada trigger mati aku. Dah lah pakai JR lepas tu. Mahal tu. Beli. Okay, start naik dah. Okay. Kita turun ke bawah. Ini dia. Yang goyang bunyi macam pakai two stroke. Kita ke bawah. Nampak tu. Tu dia. Tu ke bawah ni macam gaya sikit lah. Tapi tak apa, dia benda ni tak ke bawah lah kan. Yeah. Amano Hashidate. Cuba sebut. Amano Hashidate. Amano Hashi mentah benda date ke rumah kot. Udah pandai lah kau. Oh, sebelah jauh je pun tak nak. Okay, kita kat belakang ni. Oh, view cantik. Subhanallah. View cantik ni. Merah dia. Merah mak ngah. Mak ngah mak aku. Alright. Sampai bawah dah. Sini ada sungai. Depan tu laut tadi tu. Oh, tambah. Lihat luar ni. Berjalan kaki. Wow. Dia. Ada buat cuma super civil. Oi, macam lama sini tak boleh kena balik. Kejap tak terima masak aku. Tengok macam ni air dia bawah ni. Macam ada bila kepah tu. Dia betul lah dia. Kita makan tak? Nanti lah. Clear betul lah. Daun tak ada. Daun ni sangat tu. Ayo dia nampak. Macam ni. Tomcat arrow. Dah macam hovercraft lah. Oh. Tuh. Okay, kita cepat sikit kat sini.
dia jenis tu. Tapi air tak biru lah. Mungkin pasal sejuk kot. Ni yang teluk ni. Saya nampak tu lah daripada atas tadi. Tu dia memanjang ke sana. Ni laut bukan tasik tau. Kalau dekat apa ni? Shiga tu, tu tasik. Jepun lah, laut Jepun. Kalau dekat area Osaka tu dia laut apa lah? Laut Filipina, laut China. Dia panggil laut Jepun. Kau tengok ada map lah. Kalau map salah, saya pun salah lah tu. Ni laut. So, saya tak bawa laut. Bawa laut lah. Dah dekat bawa laut. Dekat sini saya pun tak boleh lama-lama sangat. Kejap lagi kolap. Kan train tak ada kan masak aku. Kan. Ni kawasan-kawasan golf tu. Lebih kurang macam golf. Golf pula. Golf. Okay, cuaca ni nyaman-nyaman lah. Saya pakai jaket ni pun tak terasa lah kepanasan dia sebab dia berangin kan. Okay, lepas ni kita akan balik ke Osaka. Kalau kat atas ni memang kena tidur tu malam lah betul. Datang touchdown balik macam rugi tu. Pakai Kansai Osaka Kansai Pass white nya. Baloi lah. Kalau pakai tambang direct bayar 12,000 yen. Bye. Wah, tu nampak ala-ala dekat Istanbul ni. Dia kata ni goyang. Baik apa ni burung lalat burung. Tembak ke spray. Balik time. Dia tak jual fish magnet ke? Itu dia. Amano Hashidate. Amano Hashim Date. Train, tak tahu apa train ke sini lah. Lubang apa tak tahu. Mungkin apa ni, portal ke alam lain kot. Kat atas mana macam pandai dia buat bisnes. Dia jual batu tu 100 yen 3 batu. Lepas tu baling kat botol tu. Kalau masuk botol tu kopeh, untung landah cik. Bisnes baik lah. Train pukul mana train apa ni? Oh ni 3.51. Lepas ni kena buat booking. Ada seat semula. Jadi tak payah takut je tadi lah. Macam tadi naik-naik tadi takut aku duduk sampai seat dah. Alright. Kalau pakai Kansai White Pass lah, kena buat ni reservation kat sini dulu. Okay. Lagi mana? Kita pusing dulu. Kali tengok macam ni lah, ingat budak ni. Kat Shiga dia kan. Berbezanya laut lah. Okay, kita santai kejap. Train pukul 3.50 kan, pukul 2.50. Pukul 3 lah, jadi 15 minit. Kita santai-santai ni kejap. Ngopi dulu. Kopi tak dulu.
Berpokok je. Ya. Relax. Duduk. Menyambung nyawa. Makan biskut dulu. Sebelum kan berapa banyak sekali. Bro itu tinggal ambil biskut. Okey, apa yang kita boleh makan. Tak ada hal lah. Ada seat. 10A. 10A kat sana. Okey, boleh tidur. Sekejap ni tu. 10 ni. Kita pakai tiketnya. Fukuyama. Okey. Osaka. Train pukul 4.47. Kan ada seat reserve. Ya, perjalanan dia lebih kurang 1 jam ke 2 jam jugalah kat sini. Kan? Alright. Oh, lama. Pukul 4.47 sampai dekat Osaka pukul 6.21. Okey, kita ni. Ini Haruka Balatoman 9A. Yeah. Osaka. Yeah. Alright. 9A. Taimasen lah. 9A. Yes. Okay, mesti kita. Okay, 1 jam lebih kat sini. 1 jam 50 minit lebih kurang. Baiklah, tidur. Di 4.54 dah gelap lah. Dah gelap. Ni dalam 1 jam 40 minit. Lepas tu akan sampai state sampai Osaka. 1 jam 40 minit. Dari 40 minit 2 jam 20 minit. Lebih kurang jam menunggu semua 3 jam lah. 3 jam ke 3 jam setengah lah perjalanan dia. Sehala pergi balik 7 jam. So fikir lah, kalau nak pergi boleh je. Ayo. Dah sampai kat Osaka Station. Kita pergi platform 1. Sejuk lah. Rehat. Besok ada lagi satu tempat. Kita nak rayau. Kita kena gerak awal sikit tu. Tidak macam ni gelap sampai. Wait, tak terus pergi Kyoto. Tengah malam aku balik ni. Masih lagi di Osaka. Hari ni apa tu Mamai lah. Daripada Shimamiya pergi Tennoji, balik patah balik ke Shimamiya. Kalau tak Malaysia kot. Kita gunakan JR Pass 22. 22 mana? Oh ni. Kita akan gunakan Shinkansen pergi ke Okayama hari ni. Gembira juga kat tangga dia ni. Right. Oh, shit. Out of service ke apa? Oh, masa nak pergi platform 1, 2, 3 ujung depan ada. Okayama. Ni resort.
Jalan ada ujung ke ujung nak berjalan dah. Sebab tu reservation ni nombor 1 je, 1, 2, 3, 4 je. Macam ni. Tengok ni lah seat kita macam mana. Sekasan ini pergi ke Okayama pakai ni lebih kurang dalam 40 minit. Train itu dia ya, tengok banyak. Oh, penuh orang. Nak pergi pergi dekat kot. Dapat 9, 10, 11, 12, 13, 14, oh banyak. 15, 16, bagi 16 tu. Ni dapat 1 biji, hujungan ada 2 biji, ada tu biar dengan parking. Ada boleh biji. Pada lihat pula ini, kasihan. Kasi mogok ke apa? Okey. Tak ada isi kosong. Oh, banyak kosong. Okey. Kita ambil yang paling baik. Normalisasi. Nishi Akashi. Speed 250, 300 dah juga. Nishi Akashi lagi 4 kot. Ada lagi 3 stop sampai. Laut. Okay, kita sampai Okayama. Okayama. Balik ni pun kasihan juga. Dua 12 lah, kita lewat sikit lah. Kita pergi taman apa tak cakap, katanya taman paling cantik dalam Jepun. Dengan istana hitam. Okey, daripada session tu kita jalan kaki 1.6 km ke apa nama ni? Okayama. Apa nama tak? Lupa garden tu. Okey. Tadi ada bas. Kita tengok dekat pada naik bas tu 25 minit, jalan kaki 25 minit, betul jalan kaki je lah. Tak apa. Besok ada rumah, motor je. Hotel Ranum. Dia punya apa ni? Hotel ni. Sekali gym ni. Ni dah kering ni.
Oh, cantik. Zoom sikit. Zoom lagi. Bagi orang hati gundah gulana tengok. Tapi dia kering sikit lah. Dia dah mula hujung kot. Dekat Okayama. Okayama. Alah mana? Ni Okaya. Oh, besar kat bandar ni. Kita nak kaki sampai hujung ni. 1.6 km daripada bas tadi. Mana semua orang pergi? Pergi sini relax lah. Aman sini relax je. Walaupun bandar tau. Bandar babe, bandar. Relax je. Okay. Assalamualaikum. Cantiknya suasana ni. Okey, ni autumn. Ni autumn musim luruh lah. Musim luruh ni antara musim yang paling saya suka lah. Ni like tenang. Tapi taman ni memang tak kecoh lah. Senyap jalan-jalan dia. Orang ni boleh macam sikit lah. Laut kawasan. Tengok mana kita boleh mengayap. Okey, dah sampai Korakuen Garden. Mengikut TripAdvisor, dia kata taman ni taman yang paling cantik dalam Jepun. Kena lah musim luruh kan. Macam sekarang ni lah. Musim luruh. Selamat datang. Sorry saya tak pakai dekat yang ball join lah, baru join. Okey, maksudnya beli tiket sini kot. Saya beli tiket ni tu. Okayama Professional Museum. Okay. Wah. Ada bangau je macam zoo lah. Ini nak nampak ni best ni. Bangau, bangau. Wah. Sampai pagi biar. Terima kasih Kak. Hai Kak Puteri. Sorry saya tak pasal lah sama-sama ada yang cakap ni. Saya tengah rakam tentu sambil jalan je. Hai, Assalamualaikum semua. Oh, baik lah, cantik lah. Okay, ni ada pulau. Ada kolam di tengah ni. Cantik. Ini pun agak mendung. Tapi mendung tak berarti hujan. Kalau hujan berarti pasal. Okey, tu kasal dia. Tu dia kasal dia. Nampak tak tu? Geng, nampak tu je. Okayama Castle ataupun dikenali sebagai Istana Hitam. Tapi tak kenapa dia panggil Black Castle. Koi. Ikan koi boleh masak ke tak? Dia dah lapar ni. Okay, cantik lah. Orang berpelik sampai dua handphone orang tu pegang. Satu buat live. Satu lagi apa ni berakam biasa. Pak Di. Satu lagi berakam. Masuk YouTube punya. Okay, saya dah nampak castle tu. Nampak sini. Benar itinerary saya ada. Ni dia buat macam view macam cantik kat ni. Cuma sini macam boleh jalan atas ni. Saya tak boleh. Relax je kemah. Orang dia buat kemah ni. Ada bangau. Tu. Bangang pula. Bangau. Bangau. Mengapa kau duduk diam? Macam mana aku tu duduk diam? Kau kan ambil gambar aku. Dia kasar tu. Nampak kasar.
Ya, origami cantik tu. Besar-besar tu. Itu dia. Okey, kita ke depan sikit. Wah, lawa rumah teh kot. Macam dekat Bukit Tinggi kan. Bukit Tinggi Pahang Wah. Dia cantik-cantik macam ni, rugilah kalau tak ambil video kan. Alah, dating. Sekejap. Wah. Cantik. Autumn. Cuma ni pemandangan dekat taman ni. Oh, tu pasal dekat sana. Nanti kita akan lintas jambatan kot. Aku tak pasti kat mana, mungkin kat sana kot. Bagi tunggu sini tu. Mata Jepun. Wah. Santai lepak sini. Wah, cantik ya. Sungai tadi pun clear. Kita dekat. Oh, ada lagi tinggi. Kejut kan. Ini atas ni. Please take off your shoes. Di sini. Benda ni tu. Dari atas ni. Ni kita ke atas ni. Wah, ada payung. Apa yang ditutup tu? Nanti pula. Oh, ikan. Ya. Kali kita pergi ke Castle. Lepas tu bawa. Ya, iya. Nanti. Okey, kita jalan-jalan dulu. Terus sumbat pula. Cantiknya. Dia tutup lampu ke apa tu? Tutup. Okay. Ni pintu keluar dekat sini. Kita exit. Ni ke beach ni. Wow. Besar pokok ni.
Hui. Sah sud. Ada tandas kat bawah. Comel. Ambil kau. Keluar pada taman tu. Okey lah taman ni. Berapa tak bersih habis kan. Tak nak pergi kastel tu. Wow. Oh ni jambatan. Wah ada bot dalam tu. Oh okey ni menghubungkan dengan tu lah. Kita singgah kastel. Okey, kita akan lintas jambatan ni untuk ke kastel Black Castle. Oh tu dia. Oh tu nama Black Castle. Warna hitam. Gambar ni. Okay, kita pergi ke sini. Okayama Castle. Tu Black Castle. Kita lihat tepi ni. Oh cantik. Hitam. Kita cek GPT tu. Tengok apa sejarah dia. Adakah ada kepunyaan Raja Kapur, Raja Gopal, ataupun seorang raja yang betul-betul ada tauliah raja. Cek GPT juga. Ini pun antara kelan lah orang kaya. Orang kaya kat sini. Tapi dipanggil Black Castle, Crown Castle. Lepas tu ni pun terbakar kan ni. Macam kisah dengan Osaka Castle jugalah. Bukan raja punya lah kan. Lepas tu bla perang terbakar. Lepas tu dia buat balik pada tahun 1996. Okay. Kalau nak tahu lebih lanjut kau cek sendiri lah. Right, kita try masuk. Tengok daripada bawah apa yang ada. Cantik lah. Sebab dia memang smart lah. Oh, atas kemasan-kemasan dia. Kita zoom sikit. Tapi ada hantu je kap. Design dia bersih lah. Biasanya orang warna putih. Tapi yang ni satu lah, warna hitam. Crown Castle. Geng gagak hitam ni kot. Kita dekat bawah ni. Ni je. Okayama Castle atau Black Castle. Cantik ya. Bawah ni lah. Ada event sewa baju. Tengok jalan dekat sikit. Ya, free masuk ke apa ni? Oh, kena bayar juga 700 yen. Okay, dah sudah target sampai tadi Black Castle ni. Alhamdulillah. Kita bergerak tempat lain. Sekarang dah pukul 1.20. Betul tu? Salah je. 2 lebih ni. Yalah, pukul 2.20. Waktu Malaysia 1.20. Kita nak pergi ke train, nak balik ke Osaka. Okay. Cek belakang. Cuba pergi kuning. Okay, saya Pening. Ni kau. Oh kau. Time. Kita makan dulu. Makan Maggi je. Pergi belakang ni. Kalau ada kursi ni, bolehlah. Siapa duduk dulu. Ambil air panas. Dia nama Thermos. Kalau kau nak beli Thermos. Thermos. Memang tahan panas tu. Baloi. Sekarang macam cantik lah. Matanya terbenam. Oh lawa. Jangan lagi dah balik. Jalan kaki bus station. Kita tengok lagi map berapa jauh. Okay, dah settle jalan kaki.
Bandar ni tak ada orang ke? Sunyi je. Hari ni cuti kot. Hari ni Jepun cuti kot. So ada event lah Isnin. Oh, ada tram. Sebenarnya boleh pergi ke apa ni, apa, airport pula, stesen train pula. Let's go. Bandar ni relax je. Mana pergi semua orang? Orang ada, tak ramai. Kejo Port Okayama. Okey lah. Kita naik tram sampai dah. Lama. Kita dalam tram. Tram. Okayama Station. Laluan raya ni dia goyang. Okey lah. Ikon. 店铺里有很多精选物美价廉的商品，当然，药品、美妆、特产应有尽有。营业到深夜2点，没有购物时间焦虑。欢迎您的旅游闲暇时前来光顾。小銭をお持ちでない方は、口座に両替をお願いします。おり口は気にならないで。 Kita naik tadi tram ni. Tram ni. Okayama. Dia Okayama Station. Apple kekuning-kuningan. Oh, ini betul apple ni. Itu dia. Okey, kita balik ke Osaka. Satu tempat lagi tak lepas saya tengok. Dah lewat sangat lah. Barang pun tak kemas lagi ni. Kan? Sailor Moon merah. Sailor Mercury dengan datuk dia. Pulang balik. Mana-mana ke jalan dah. Tengok jalan. Tapi berpada okey ke atas ni. 2-3 tempat best, tapi saya boleh cover satu tempat je. Taman 2 tempat taman Castle dia. Kan? Kalau nak Osaka 2.0 boleh kat sini. Kalau Osaka lah Kansai. Wih, big kamera. Sekejap, minta jap. Okey, balik. Tengok jam asal sini jam murah Uish, gila. Saya tak nak ambil video. Takut nanti ada yang terkesima. Alright, dah gelap lah. Gelap langit. Oh, cantik. Mana bos. Okey, balik. Besok mau pulang. Tahulah tak ada buat reservation kan. Masih bebas tekan start. Tekan nombor 16. Sampai kau kena ujung dunia tu. Betul. Jalan ni sekejap sampai train. Okey, balik ke Shin Osaka.
pula satu. Satu ni berapa panjang tau? Ada 16 tau. Oh. Dia minta 1, 2, 3 tak mau orang lah. Best Japan Kyushu. InsyaAllah, insyaAllah. Kali lah. Okay, bye-bye Okayama. Ada rezeki kita datang lagi. Welcome to the Shinkansen. The Super Express Nozomi 1. Sampai kali ni kita naik Nozomi. Dia tak cakap pun boleh naik tu, tapi kita naik Nozomi. Dah terkosong lah. Terkosong. Ni salah satu dengan kedua full penuh. So saya kena berdiri lah 40 minit je YNTN untuk balik ke Shinosaka. Ni laju sikit lah kalau Nozomi ni. Kalau tadi tu lama sikit kan. Berselisih. Kita tengok berapa laju dia speed. Sebabkan gerabak satu dan gerabak dua penuh, tak dapat apa, jadi terpaksa berdiri. Kita kena naik kali ni Nozomi. Tadi bukan Hikari. Nozomi ni laju lah. Jadi 294. Oi, 480. Kau gila kau. Ini GPS buat hal lah ni. Takkan 480. 300 km ni. Ni apa tak sampai 480 ni. Okay, last night packing semua. Sebab pagi esok flight pukul bukan pagi, setengah hari, 11.30. Besok saya gunakan Jinyo Airline. Okay, last night balik rumah, kemas-kemas semua, sampah kasi buang, beg kasi bungkus. Besok pukul 1.30 tengah hari flight gunakan Jinyo Airline. Transit dekat Shanghai 2 jam dan insyaAllah akan sampai Malaysia pukul 11.55 malam. Kenapa tak pukul 1 je nang? Pukul 12 nang. Okay. Oh, next trip insyaAllah bulan 4 ada. Minta maaf bulan 2 dah penuh. Bulan 4 ada insyaAllah. Kita follow saya Jom Osaka. Balik. Bye bye Osaka. Boleh hujan pula pagi ni. Beg bergemuk. Okay, tarik. Dekat terang. Bye bye. InsyaAllah jumpa lagi tahun depan bulan 2. Ada rezeki, panjang umur, kita jumpa lagi. Okay, ya, follow boleh bulan 4 ada trip lagi. Yeah. Let's go. Calo. Ni kita gunakan JR Line ke Nasai Airport. Rasanya lagi dekat dengan penginapan lah. Benar senang sikit tapi adanya hujan. Alhamdulillah panjang buat trip dengan saya dekat sini. Cuaca alhamdulillah tak hujan, baik bekerjasama. Nak balik ni hujan, sedih kot. Alright, insyaAllah ada rezeki, panjang umur, sihat terbaik, dan kita jumpa lagi next year. Yeah, mana tahu tiba-tiba lah ada belah satu anak kan, private trip pun. Tengoklah yang kita adjust. Okay, alhamdulillah sampai ke airport Kansai. Kita terlewat sikit sebabkan delay lah. Okay, bye-bye. Beg bergemuk. Baju ni baju saya ni. Ini baju ni. Saya pakaikan dia baju sejuk. Oi, mongah. Hujan. Alhamdulillah lah. Perjalanan bawa grup semua. Saya sambal lagi 2 malam. Saya jalan-jalan sendiri. Cuaca okey. Balik dia hujan. Alhamdulillah. Masih. Let's go. Dan sekarang nak masuk app. Dah masuk apa? Pergi ke gate.
Alhamdulillah, flight pukul 1.30 nanti. Gate 2 je. Dekat betul. Tak payah pakai train lagi kan. Duty free. Sampai punya wangi. Tersumbat lubang hidung. Channel. Betul silap kata kedah halal tak dia. Taklah. Ni apa kebab ke kan. Okay, saya gate 2 tapi tengok sini tiba 100 pula. Banyak je. Jalan Chocolate Royce malah angan dah penuh ni. Ni pakai Junyo Airline ni. Dia bagi hand carry satu je 5 kilo. Tapi dia kat satu je, dia tak kisah, tak seimbang pun. Mana pula tadi nombor ni? Oh, belakang lagi. Ya, ujung tu weh. Dia berhilang nak nombor. Naik flight. Enjoy your airline. Okay. Delay 20 minit kot sebenarnya ni. Cuaca tak berapa cantik lah. Hujan sini pun hujan lebat lah. Ok, ni flight ni 2 jam lebih sampai Shanghai. Transit 2 jam lebih. Lepas tu naik Shanghai tu Kuala Lumpur 6 jam lebih. Ada purple dalam ni lagi. 2 jam lebih kot. Ok, seat dia luas juga lah. Premium flight juga kan. 51k. Tapi tak ada monitor. Ok lah, 2 jam lebih. Dia luas macam Asia lah. Junyo Airline. Lupa tutup depannya. Naik ni kena email dia punya apa? Email dekat airline dia untuk request halal meal. Baik ada.